bagi tahu satu. Perasan tak tadi? Sebelum kita start tadi kan, sebelum kita selawat, kita macam panas kan. Lepas selawat, angin duk mai satu duk tiup kat kita. Allahu Akbar. Allah sayang orang yang selawat ke Nabi ni. Sidang penonton muslimin dan muslimat, ayahanda dan bunda yang saya kasih sekalian, sambung balik cerita. Jadi Buhairah kata mesti ada orang tu dalam kumpulan ni. Mesti ada. Kemudian rombongan tu nak menuju ke Syria. Buhairah sudah tunggu di pintu gerbang. Macam kita nak masuk masjid ni tadi ada pintu gerbang kan. Dia tunggu. Seorang masuk. Bukan. Tiba-tiba dia nampak satu budak umur 12 tahun. Dia pegang budak tu. Yang ni lah yang aku cari. Bila dia kata, yang ni lah yang aku cari tu, Abu Talib, pak saudara Nabi kata, tak, sebelum tu, dia kata, yang ni lah yang aku cari. Yang ni lah yang akan jadi penghulu akhir zaman. Maka pak saudara Nabi tanya dekat Buhairah, hai Buhairah, macam mana hang tahu budak ni penghulu akhir zaman? Buhairah kalih dekat pak saudara Nabi nama Abu Talib. Buhairah kata, sejak bila Abu Talib cakap Pulau Pinang? Dia kata lagu tu. Dia tak kata lagu tu. Dia kata kami orang yang baca kitab, macam orang yang mengaji kitab Taurat dan Injil, akan tahu secara jelas siapa dia Nabi akhir zaman. Dan Nabi akhir zaman disebut dalam Quran. Quran kata Nabi Isa dah bagi tahu dah. Kata akan ada seorang Nabi, nama Nabi ini siapa dia? Ahmad, Muhammad, nama Nabi ni. Bila dia pegang, dia tengok rambut ikal mayang, kulit putih kemerah-merahan. Tengok pula rupa parah elok. Maka apa yang Buhairah kata? Cuma nak cek satu lagi je, nak tengok betul tak betul Nabi akhir zaman. Buhairah tarik belakang baju Nabi. Buhairah tarik belakang baju Nabi. Dia tengok di antara dua, sana saya tunjuk, di antara dua kepak Nabi belakang ni kan, berat ke sebelah kanan ni sini sikit, ada satu macam tanda lahir. Kalau bahasa kita panggil taik lalat lah. Tapi Nabi bukan taik lalat. Nabi adalah chop. Kan banyak orang nak chop. Allah nak chop. Kata yang ni Nabi akhir zaman. Pap, Allah bagi dekat dia belakang dia. Satu. Dia sebut. Ni Ustaz nak tanya nanti tau. Nama benda ni Khatmun Nubuwah. Khatmun Nubuwah. Chop mohor Nabi akhir zaman. Boleh? Ingat adik-adik boleh ingat? Ingat? Apa nama dia? Oh, yang bukan adik pun dah jawab dah juga. Tak apa, boleh, tak ada masalah. Khatmun Nubuwah. Bila dia tarik baju Nabi, dia tengok ada. Terus Buhairah kata apa kat Abu Talib? Abu Talib, ambil budak ni balik Mekah. Kan dia sampai Syria kan tadi? Dia suruh bawa balik Nabi, bawa balik Mekah. Sebab apa? Dia kata kamu masuk lagi dalam, ahli kitab yang lain, orang jahat yang nak bunuh Nabi dah ready nak bunuh Nabi. Macam mana aku kenal Muhammad, mereka pun akan kenal Muhammad. Mereka dah ready nak bunuh dia. Baik balik. Maka pak saudara Nabi yang nama Abu Talib pun bawa balik Nabi. Saya nak sebut satu tadi. Cerita dia lagu tu lah. Tapi saya nak cerita, nampak tak? Nabi dalam rombongan tadi yang kata rahmatan lil alamin tu, bukan dia seorang aja yang tak kena panah. Satu rombongan tu tak kena panah. Hari ni selawat dekat Nabi mendung ni. Terus jadi ada berangin. Bukan kita nak kata kebetulan apa, tak. Cuma nak cerita kata sehingga saat walaupun Nabi tak ada dengan kita, tapi manfaat dan syafaat tetap Nabi bagi kepada kita. Kita boleh dapat yang kata rahmatan lil alamin. Saya nak turun bawah boleh tak? Saya nak turun saja, nak sembang-sembang, nak tanya-tanya. Kok ada respon, ada soalan, ada nak bertanya-tanya ke apa, boleh, tak ada masalah. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Saya bukanlah seorang yang pakar dalam sirah nabawiyah, tapi bolehlah sekadar nak berkongsi, okey?
Baik, sementara tu saya nak sambung. Bila kita kata yang kalau ada soalan angkat tangan terus tau. Kalau ada soalan angkat tangan terus, nanti kawan-kawan saya akan bantu bagi mic. Kita boleh, tak ada masalah. Tapi orang atas saya minta maaf, tak upaya. Kalau saya boleh terbang, tak apalah. Tak boleh ni, kalau kepak telinga pun dah tutup. Kalau kepak-kepak telinga boleh terbang lah. Ayahna namun muslimin dan muslimat sidang penonton saya kasih sekalian. Bila kata Nabi SAW, Nabi, walaupun Nabi tak ada, tapi Nabi tinggal kepada kita banyak benda. Antara benda yang Nabi tinggal, salah satu yang menjadi sebab kepada kita kenapa hari ini kita sayang menyayangi, terutamanya anak sayang ibu, Nabi kata apa? Ummuka, ummuka, ummuka. Wahai anak, jaga mak kamu, mak kamu, mak kamu. 3 kali baru ayah kamu. Nabi dah tak ada dah. Nabi mana ada Nabi? Nabi tak ada dah. Nabi ada di maqam Nabi. Nabi ada Nabi ada di dunia yang Allah pelihara Nabi. Dengan kita Nabi dah tak ada dah. Tapi hari ini siapa yang berani durhaka dengan mak dia? Yang hadir hari ni lah, yang tonton kita lah. Siapa yang berani, yang tergamak durhaka pada mak dia? Tak ada. Tak. Awak kalau durhaka apa masalah dia? Bukan Nabi nak main-main pitibai kita kat belakang. Dia sekali dia durhaka kat mak dia, tiba-tiba pintu rumah dia Nabi buka. Siapa yang durhaka tadi? Nabi tibai. Mana ada Nabi tak nak. Tapi siapa kita tak buat? Itu yang dikatakan rahmatan lil alamin. Tetap bagi rahmat juga dalam kehidupan kita. Mak ayah tetap dapat rahmat. Anak pula Nabi kata apa? Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuwahhidanihi au yumajisanihi au yunassiranihi. Hadis ni saya rasa saya ada tersilap baca ke apa tadi. Maksud hadis ni Nabi kata apa? Kullu maulud yuladu ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan lahir dalam fitrah, maka mak bapak lah yang mencorakkan dia. Kalau hari ini anak-anak kurang memahami agama, jangan marah dia. Hang ni awak lah tak faham. Dia tak faham sebab kita tidak ajar dia. Kalau faham, kita tidak akan buat aniaya pada orang. Kenapa? Inilah rahmatan lil alamin. Nabi bagi dekat kita. Mak bapak kamu yang akan bina keluarga kamu, akan didik anak kamu. Hari ini mereka boleh duduk senyap ni sebab kita ajak mereka. Adakah itu tidak cukup bukti untuk membuktikan cinta kita, untuk kita terus cinta Rasul? Kita sambung selepas ni insya-Allah.